diabetes boleh ke sembuh atau at least dikawal dengan lebih baik? Hai, saya nutritionist Alia. Pernah dengar tak rawatan SASTEM? Orang kata ni harapan baru untuk undur balik diabetes. Tapi betul ke? Hari ni, jom kita selami sama-sama adakah benda ni betul-betul jalan keluar yang baru untuk pesakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronik yang sangat biasa, terutamanya dalam masyarakat moden dengan kadar kejadian yang tinggi. Ramai orang bila dengar perkataan diabetes terus terbayang ubat seumur hidup, suntikan insulin setiap hari. Memang betul diabetes ni sukar untuk disembuhkan sepenuhnya dan perlukan pengurusan jangka panjang. Tapi kalau tak dikawal, paras gula yang tinggi ni boleh rosakkan pelbagai organ dekat badan secara perlahan-lahan. Menurut data terkini, sehingga tahun 2024, kira-kira 18.3% orang dewasa dekat Malaysia ni menghidap diabetes tau. Ini bermakna 1 daripada setiap 5 orang dewasa adalah pesakit diabetes. Benda ni dah jadi salah satu cabaran kesihatan awam terbesar dekat negara kita. So, untuk tangani isu ni, kerajaan dah pun melaksanakan pelbagai inisiatif macam cabaran berat badan berinsentif, program pemakanan rendah gula dan intervensi penurunan berat badan untuk keluarga muda dan golongan suri rumah. Dalam beberapa tahun kebelakangan ni, rawatan SASTEM semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan moden. Ia dilihat sebagai satu pendekatan yang kian berkembang dalam perubatan regeneratif. Tapi, persoalannya, adakah rawatan ni betul-betul membawa harapan baru kepada pesakit diabetes? Jom kita tengok sama-sama. Rawatan biasa untuk diabetes macam ubat oral ataupun suntikan insulin memang boleh bantu kawal paras gula dalam darah. Tapi, ia tidak menyelesaikan masalah utama. Sebab apa? Sebab fungsi sel beta dekat pankreas makin merosot dan badan pun mula kurang sensitif terhadap insulin. Ini dipanggil rintangan insulin. Masalahnya, ubat-ubatan ni tak boleh membaiki sel yang dah pun rosak. So, rawatan sekarang hanya mengawal simptom dekat permukaan je, bukan menyelesaikan punca sebenar penyakit. Ada satu artikel daripada British Journal of Diabetes juga menekankan perkara ni. Dia cakap bahawa diabetes type 2 ni adalah penyakit kronik dan progresif. So, walaupun paras gula darah nampak terkawal, fungsi sel beta tetap akan terus merosot dari masa ke masa. Sebab tu, dunia perubatan sentiasa mencari jalan untuk melindungi dan membina semula fungsi sel pankreas ni. Jadi, apa sebenarnya SASTEM ni? SASTEM adalah sel unik yang mempunyai keupayaan untuk membahagi dan berubah menjadi pelbagai jenis sel lain dalam badan. Dalam bidang perubatan moden, saintis guna keistimewaan ini untuk membaiki ataupun menggantikan tisu yang rosak. Dalam kajian berkaitan diabetes, ada 2 jenis SASTEM utama yang menjadi tumpuan, which is yang pertama adalah mesenchymal stem cells. Biasanya, stem cell ni diperoleh daripada sumsum tulang ataupun tali pusat, berfungsi sebagai pasukan pembaikan dan pelindung sistem imun. Yang kedua, iPSC, which is induced pluripotent stem cells. Sel pesakit sendiri yang diubah kembali menjadi sel stem muda. Kemudian dibentuk menjadi sel beta pankreas dan dimasukkan semula dalam badan. Secara mudahnya, mesenchymal bertindak macam pasukan sokongan yang membaiki persekitaran dalaman, manakala iPSC berperanan sebagai kilang insulin baru dalam badan. Kedua-duanya berfungsi dengan pendekatan yang berbeza. So, kita akan terangkan satu persatu lepas ni. Jom kita lihat macam mana SASTEM ni berfungsi. Secara umumnya, ada 2 mekanisme utama. First kali, dia akan ganti sel yang rosak secara langsung. Yang kedua, merangsang proses pemulihan semula jadi badan. Okey, so fungsi regeneratif iPSC ni, dia boleh ditukar menjadi sel beta pankreas yang berfungsi penuh untuk menggantikan sel yang rosak. Ini membolehkan kilang insulin dibina semula dalam tubuh pesakit, lebih daripada sekadar menyerupai sel asal. Sel beta yang dihasilkan daripada iPSC turut mengaktifkan gen-gen penting yang hanya terdapat pada sel pankreas semula jadi. Antaranya, PDX1, dia mengawal pertumbuhan dan pembangunan sel beta.
Yang kedua, NKX61 mengekalkan fungsi normal sel beta. And last sekali, MAFA, dia mengawal penghasilan insulin yang stabil. So, kajian menunjukkan sel ni bukan hanya menyerupai sel asli, malah boleh berfungsi sepenuhnya macam sel beta yang sebenar. Berdasarkan kajian klinikal oleh Vertex pada Jun 2024, terapi VX880 menunjukkan keputusan yang positif. Yang pertama, semua pesakit mula menghasilkan insulin selepas suntikan. Yang kedua, kebanyakannya dapat kurangkan atau hentikan insulin luaran. Yang ketiga, semua pesakit mencapai sasaran tahap HbA1c yang disyorkan oleh ADA iaitu 7.0% dan lebih daripada 70% masa dalam julat sasaran. Dan last sekali, tak ada kes hypoglycemia yang serius dalam lebih setahun. Seterusnya, kita tengok mesenchymal pula. Fungsi sokongan mesenchymal ni tak macam iPSC. Mesenchymal tak perlu berubah jadi sel beta. Ia bekerja di belakang tabir untuk sokong persekitaran tisu pankreas melalui molekul yang bagi benefits macam VEGF untuk bina salur darah yang baru, IGF untuk baiki dan tumbuhkan sel, IL-6 dan IL-10 untuk kurangkan keradangan. Mekanisme ni bantu untuk baiki sel pankreas untuk kurangkan serangan imun terhadap sel beta dan galakkan sel lain berubah jadi sel beta. Kajian pada haiwan pun tunjuk hasil yang positif tau. Ada satu kajian ni, dia cakap mesenchymal bantu tambah bilangan sel alfa dan beta dalam pankreas tikus. Dan dalam artikel yang kedua, mesenchymal ni bantu turunkan HOMA-IR yang bermaksud tubuh lagi sensitif terhadap insulin. Ini menunjukkan mesenchymal ni bukan je boleh bantu baiki sel pankreas, tapi boleh tingkatkan sensitiviti insulin dalam badan. Lepas dah faham teori, jom tengok hasil dekat dunia sebenar. Kajian daripada China, which is University Qingdao, dan beberapa ulasan sistematik menunjukkan ada peningkatan dalam C-peptide, keperluan insulin menurun, HbA1c pun lebih terkawal and majoriti pesakit tak ada kesan sampingan yang serius. Jom saya ringkaskan analisis yang kita jumpa. Dalam satu artikel, 6 kajian untuk 262 pesakit, lebih daripada 70% pesakit tunjuk penurunan paras gula darah tanpa kesan sampingan yang serius. Dan artikel kedua pula, 21 kajian melibatkan pesakit diabetes type 1 dan type 2. Untuk diabetes type 1, C-peptide meningkat sebanyak 0.41, HbA1c turun sebanyak 3.46%. Untuk diabetes type 2, C-peptide meningkat sebanyak 0.33 dan HbA1c turun 0.87%. Keperluan insulin pun turun sebanyak 35.76 unit. Fasting blood glucose pun ada perubahan yang kecil, which is negatif 0.52. Secara keseluruhan, rawatan ni selamat tanpa kesan sampingan yang berat. Sel-stem bukanlah ubat ajaib, tapi ia mempunyai potensi untuk membantu memulihkan fungsi pankreas, mengurangkan kebergantungan pada ubat dan mungkin melambatkan perkembangan penyakit. Rawatan ni masih dianggap rawatan peribadi yang berbayar. Harganya antara RM30,000 hingga RM80,000 setiap sesi. Ada kes yang lagi rumit boleh cicah sampai RM150,000. Rawatan sel-stem untuk diabetes juga dalam kategori harga ni. Tapi kena ingat, kebanyakan rawatan ni belum diluluskan untuk insurans atau subsidi kerajaan. Hanya ada beberapa institusi tertentu yang boleh jalankan rawatan ni. Rawatan sel-stem untuk diabetes masih dalam kajian, tapi dah bagi harapan baru dekat ramai pesakit. Mungkin bukan keajaiban, tapi siapa tahu ia boleh jadi penyelamat untuk masa depan perubatan. Dalam episod seterusnya, kita nak bincang satu lagi topik menarik, which is rawatan sel-stem untuk kegagalan buah pinggang kronik. Boleh ke kita nak elak dialisis? Jangan lupa follow kita untuk dapat update yang latest.